الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Ke-13 kalamun, artinya erti kalam berkata-kata, dan yaitu berkata-kata itu sifatun mawjudatun yang qadimatun, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menunjuk ia atas segala yang wajib dan jaiz dan mustahil, lagi sunyi daripada huruf dan suara, dan lainnya daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Faridatul Faraidi fi ilmi al-aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki, hingga pada kata dianya ke-13 kalam. Ke-13 yakni pada tertib membilang, laisat fi nafsil amri, bukan pada realiti pekerjaan, bukan pada hakikat yang berlaku di zat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sifat-sifat Allah Taala itu ada dulu dan ada kemudian. Itu bukan kata mula-mula tu ada, lepas tu yang sedia, lepas tu yang kekal pula, hingga akhirnya 13 ni ada kalam pula lah. Bukan gitu. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni azaliyatun qadimatun, semuanya qadim, azali belaka. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan bagi ada, sedia kala belaka. Lepas tu sebut yang ke-13 ai fi tartibi dzikri, pada tertib membilang menyebut. Laisat fi tartibil waqi'i, bukan tertib pada waqi'. Jadi pada waqi' semua sifat Allah Ta'ala tu sedia kala belaka, tak ada dulu, tak ada kedia. Lepas tu kalau sedia kala belaka, tak ada dulu, tak ada kedia, nak sebut macam mana? Oleh kerana tu kita sebut yang pertama, yang kedua,
sehingga malaminya ke-13 ini tertib menyebut saja. Gitulah. Ke-13 pada tertib menyebut membilang, yakni sifat yang ke-13. Mana hukum sifat yang ke-13 pada tertib menyebut dan membilang. Yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf tu mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. I'tiqad dalam hati mana? Faham dalam hati. Tafhimun fil qalbi. Tafhimu syai' fil qalbi bi anna syai'a la yakunu illa kada. Faham sesuatu di dalam hati dengan bahawasanya sesuatu tu tidak adalah ia melainkan gitulah. Itu dia panggil i'tiqad. Orang kita boleh sebut akidah, i'tiqad, pegangan. Apa makna pegangan akidah, i'tiqad, ia tak tahu. Main sebut bodoh itu, tak tahu orang bodoh tak mengaji. Orang mengajar dia kena mengaji. Lepas tu dia bodoh. Suki sebut saja. Kelimuh-kelimuh tu pandai sebut dengan mulut, tapi makna tak tahu apa sekarang. Apa dia akidah? Akidah ni orang panggil tafhimus syai' fil qalbi. Faham sesuatu di dalam hati. Macam mana kefahaman dengan sesuatu itu dalam hati? Bi anna syai'a, dengan bahawasanya sesuatu itu la yakunu, tidak adalah ia kaza illa kaza, melainkan seperti itu, tak berubah dah. Kalau mu faham dalam hatimu 2 kali 5 10, tiba-tiba mari ada ayat 2 kali 5 sejuta, mu pun uguh, gonceng, gugak. Oh ya, kau sejuta, orang ingat kau 10. Maknanya mu tak betul-betul akidah, mu tak betul-betul i'tikad, mu tak betul-betul berpegang 2 kali 5 tu 10. Mudah kena bodoh kau gitu. Tapi 2 kali 5 10 tu bukan akidah diniyah. Jadi panggil akidah hisabiah, pegangan hak dibangsa pada ilmu kira-kira. Kalau mu tak tahu, tak dosa, mu nak engkar pun tak kafir, cuma bodoh lah gitu. Tapi hak perkara nak disebut dalam kitab ilmu akidah diniyah ni, mu tak tahu dosa, kerana fardu ain. Bila orang rakyat kamu mu engkar pula, kafir lalu agaklah. Kerana dia panggil min ma ulima minad dini bid-darurah. Perkara yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, tidak ada payah dah. Kok payah tu sebab kita malah ngaji memang payah belaka lah. Ngeja pun tak pandai kalau malah kan. Nak baca pun tak boleh kalau malah ngaji. Yang kita doa ayat ilmu ni payah lah ilmu ni. Mungkin ilmu payah, mu tu malah gitu. Nah, jangan ke ilmu ni, ilmu akidah, ilmu tauhid. Nak baca, nak mengeja pun mu tak pandai kalau mu malah. Kalau mu rajin, mu pandai. Mu faham. Gitu. Jadi itu dia panggil akidah. Mu faham sesuatu dalam hati, lagu mana kefahamanmu dengan sesuatu itu dalam hati? Dengan bahawasanya sesuatu itu tidak adalah ia melainkan lagu tu. Kalau 2 kali 5 tu mesti 10. Mu faham 2 kali 5 tu 10 dengan bahawasanya 2 kali 5 tu tidak adalah ia melainkan mesti 10. Tak tukar dah. Marilah profesor mana, langit 7 mana, mari duk cerita kata tidak 10, mu tolak. Mana-mana gitu ya, mudah-mudah mu tolak. Sebab apa? Sebab akidah dah, pegangan dah. Mu faham dah dalam hatimu, tapi waktu berdasar dengan kira-kira. Bukan akidah diniyah, akidah hisabiah dia panggil. I'tiqad pada ilmu kira-kira ada pun kita nak baca ni, kalau kita mengaji dah ni, kalau selama kan hidup mengaji dan lagi akhir kita nak mengaji ni, dia panggil akidah diniyah. Akidah diniyah ni kefahaman yang dibangsa pada agama, pegangan yang dibangsa pada agama. Kalau mu tak tahu dosa. Orang tanya Nabi Muhammad beranak mana, tak tahu dosa. Tu fardu ain nak tahu. Mauliduhu di Makkah. Nak tahu maulid Nabi itu di Mekah. Tempat beranak Nabi SAW tu di Mekah. Tiba-tiba orang Islam tak tahu.
Walaupun nama dia Pak Mat ke Dalah ke Mina ke Jainat ke, IC dia tabeng Islam. Bila tanya Nabi Muhammad beranak mana, tak tahu ya, dosa. Dosa sebab fardu ain tak tahu. Kena peganglah hati Nabi Muhammad beranak Mekah. Tak ada dah tempat lain. Tak ada kata Sya'ala ke Kuala Lumpur ke PJ ke, tak ada. Tak tahu dosa. Tiba-tiba kita pun bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat lahirnya di Mekah. Iyo ke Mekah. Dok kafir selalu. Tengok apa main lah. Ini ilmu akidah. Kafir selalu. Kafir ni maknanya kekal mengaku lah. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka itu. Lagu mana kafir? Lagu mana kufur ni? Wa kadzdzabu bi ayatina, mendustai. Mana mendustai ini? Engkar. Bakit pelawak, engkar, tak terima. Tak setuju. Adamul qabul, adamul iz'an, tak setuju, tak terima. Engkar tu dia panggil takzib, mendustai. Iman tasdik, lawannya kufur. Kufur ni takzib. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustai ayat-ayat kami. Mendustai ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ni Quran itu sendiri. Orang panggil ayatullah Quraniyah. Lagi ayatullah kauniyah, makhluk kejadian ni orang panggil ayat Allah Ta'ala juga. Dia bakil lawak, dia tak terima, dia mendustai ayat-ayat Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu hanyalah di dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu kafir tu gitu dah. Tu. Walaupun Islam pada keturunan ni, tapi kalau dia tak jaga agama dia, tak mana jaga agama, ngaji wa amal. Wa amal tak ngaji saja. Ngaji tak beramal sia-sia. Beramal dengan tak ngaji saja, letih saja. Beramal tu semaya, puasa, baca Quran, zikir, tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Ikut-ikut orang. Semaya jemaah tak tahu muafiq masbuk hukum. Dia tu orang masbuk buat hukum supaya muafiq. Sama risalah sekali hati email. Lepas tu dia berasa banyak pahala, 27, 25 dah datangnya. Boleh pahala-pahala. Maya dia tak sah dulu lagi petai. Petai lagi tu kata Allah tu. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia berpegang, beriktikad, berakidah. Dia peganglah hati dia tanpa ilmu. Pegang gitu, duawih gitu. Tanpa ilmu dia takbiratul ihram, tanpa ilmu dia berwuduk, tanpa ilmu dia mandi wajib, tanpa ilmu dia sembahyang, puasa, baca Quran, zikir. Apa saja tak kira. Negom-nege ke apa saja, pinjam-minjam, gada-gada habis semua. Amaluhu mardudatun la tuqbal. Amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Tertolak, sia-sia. Muflis dipanggil bankrupt. Letih saja. Jadi orang beramal tanpa ilmu saja. Orang berilmu tak beramal, sia-sia, menyia-nyiakan ilmu. Ilmu dia ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Tu ada ilmu tapi tak beramal. Tahu tapi tak terima dalam hati gapo dia belajar. Jadi tak beramal pada ilmu akidah.
Pekoh kota sawah iyalah ke. Lebih-lebih lagi hak fardu, hak wajib. Hak tu wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abadil wasan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia dibakar oleh Allah Taala dan neraka sebelum kafir sembuh gala. Orang lagi berat lagi. Baik, habis itu. Ke-13, yakni sifat hukum sifat yang ke-13 pada tertib membilah yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat akan sebagai wajib fardu ain beserta dengan dalil yang ijmali yang umum. Tu. Ialah kalam, ialah mesti Allah bersifat dengan kalam. Apa kalam ni? Nak terjemuh dulu. Ertinya, erti kalam. Erti sini enggak mana terjemuh. Naqlul kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebut kalam, Melayu sebut apa? Itu translate dia panggil. Belum makna maksud lagi. Terjemuh dulu. Ertinya, erti kalam berkata-kata. Jadi berkata-kata ni terjemuhnya sudut lughah. Sudut makna dia. Sudut orang panggil apa? Sudut makna. Sudut apa? Sudut binaan perkataan dia tu masdar. Kalam tu dia panggil masdar atau isim masdar. Jadi dia terjemuh dengan makna bagi masdar, yakni makna masdari dia panggil. Berkata-kata. Macam kerja lah, kerja. Memukul, membaca, berkata-kata, berjalan. Itu sebuah masdar lah ke? Masdari dia panggil, makna masdari. Yang menunjuk di atas fi'il, perbuatan. Dan ia adalah hadas, benda baru kedatangan. Serta pula amrun iktibari, perkara yang dikira-kira saja pada fikiran, tidak wujudiyah, tidak benda yang bahasa ada. Maka sebab tu terjemuh kalam ertinya berkata-kata ni kurang tepat, tak kena pada diri sifat sungguh. Tu patut nak kena terjemuh apa? Berkata-kata. Melayu kita tak ada. Tak ada perkataan. Melayu kena letak pe. Mana? Perkata. Kalau bertutur, penutur. Penutur ada. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu kita tu ditkul alfaz, sepik lafaz, qalilul alfaz, sedikit lafaz, tak kaya bahasa dah. Nanti kena tambah sendiri. Nak jadi semakin seerti ataupun semuafakat dengan murad maksud yang dikehendaki oleh ulama, kita kena reka sendiri. Mana maksud yang dengan maksud kalam sini bukan berkata-kata, bukan cara berkata-kata. Tuhan berkata-kata ya, tapi itu bukan sifat. Karena berkata-kata tu banyak. Tidak satu. Lagi pula dia tu amrun i'tibari, tidak wujudi. Bukan benda hak bahasa ada. Lepas tu terjemuh yang lebih tepat, kena orang panggil murad, hak ulama-ulama Arab sebut kalam tu dengan definisinya lagi akan dinyata, terjemuh hak lebih tepatnya perkata. Kita nak kata perkata boleh, pengomong boleh, pekecek boleh, apa lagi? Penutur pun boleh. Penutur ada. Naknya kita kena faham pekecek, penutur, perkata, pengomong, itu dia panggil
aslus sifah, asal sifat yang dengan dia boleh Tuhan berkata-kata. Dan berkata-kata tu bukan dengan mana perbuatan bergerak bibir mulut keluar huruf suara, bukan. Ingat kaedah dalam ilmu tauhid, ilmu akidah ni guna juga makna masdari. Contoh seperti kalam ni makna berkata-kata, tapi bukan makna perbuatan fi'il, bukan. Tu waqad tusta'malu fil ma'nal masdari ay ta'alluquha, dan terkadang digunakan juga sifat dengan makna masdari. Ni masdari ni berkata-kata, tapi murak yang dikehendaki berkata-kata tu ay ta'alluquha, ta'alluqnya. Apa kita kata Tuhan berkuasa, maknanya mengada, meniada, mencipta. Itu ta'alluq kudrat, ta'alluq berkuasa, berkuasa. Makna apa berkuasa sini? Iaitu mengada, meniada. Seperti sifat samak basah itu, pendengar, pelihat. Ta'alluqnya kita terjemuh dengan mendengar, melihat. Apa makna mendengar, melihat? Adakah dengar pasal telinga, ataupun buka kelopak mata, celik, bukan gitu. Itu PE kan. Makna mendengar, melihat ni nyata. Inkishaf dengan mana itidah, nyata segala benda ada ni kok pendengar, kok pelihat tu. Itu makna Tuhan mendengar, melihat. Bukan buka kelopak mata, bukan pasal telinga. Tak gerak, khusyuk duk dengar. Itu perbuatan. Tuhan bukan lagi tu mendengar Tuhan dah. Asal kata benda tu ada, nyata belaka kok pendengar, pelihat dia. Itulah makna mendengar, melihat. Nanti akan nyata apa fungsi kalam, apa fungsi perkata, iaitu menunjuk. Dalalah dia panggil menunjuk, beroyak. Jadi bila kita kata berkata-kata Allah Ta'ala, mana menunjuk Allah Ta'ala, menunjuk. Seumpama firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Terjemuh apa? Berkata-kata oleh Allah akan Musa, akan sebagai perkata boleh, akan sebagai perkataan pun boleh. Khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Taklim tu khilaf, sama ada perkata ataupun perkataan. Gitulah. Baik. Jadi makna apa berkata-kata oleh Allah akan Musa, akan sebagai perkata atau akan sebagai perkataan? Mana menunjuk oleh Allah akan Musa, gitu. Akan sebagai penunjuk atau akan sebagai tunjukkan, itu menunjuk, beroyak, beritahu. Itu makna dalalah. Jadi bukan makna bergerak bibir mulut. Yuya kecik, lepas tu senyap sementara, lepas tu bukan gitu. Itu ta'alluq kalam, dalalah lagi akal. Jadi hak tu boleh kita kata berkata-kata. Mana? Maknanya menunjuk. Satu lagi dia panggil perkataan. Perkataan tak sah kita nak buat jadi sifat kalam. Ada setengah orang terjemuh kalam artinya perkataan. Tak tepat ke? Sebab perkataan ni ialah kalimah, bukan kalam. Kalimah. Satu perkataan, satu patah perkataan dia panggil kalimatun. Berapa banyak perkataan? Dua perkataan, kalimatani atau kalimataini. Beberapa banyak perkataan, kalimatun. Dengan jamak. Maka kalau kita kata kalam artinya perkataan, perkataan Allah tidak satu, banyak. Sedangkan sifat satu, wahdaniyah pada sifat Maha tunggal, maha sangat esa Allah Ta'ala pada sifat. Tak secocok. Lagi pula dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana al-bahru, jikalau air laut, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, jikalau adalah air laut tu ialah
menjadi dakwah untuk mencatat tulis segala kalimat Rabbina, perkataan-perkataan bagi Tuhanku. Lanafidal bahru, pasti kering dulu oleh air laut, qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum daripada selesai mencatat tulis perkataan-perkataan Tuhan. Walau ji'na bimislihi madada, dan sekalipun jika didatangkan lagi air laut seumpama hak kering tadi, tak akan selesai. Itu nak kata kalimah Tuhan tu banyak, perkataan Tuhan tu banyak. Jadi kalau ada orang terjemah kalam, artinya perkataan, tak tepat. Kalam artinya berkata-kata, tak tepat. Patut hak tepat apa? Kalam artinya berkata. So penutup. So pekecek. Boleh tak pekecek? Tapi ingatlah, nah, di kita makhluk ni perkata pekecek ni ada dua. Satu perkata lisan dipanggil perkata lafzi, duduk di anak tekak. Ni. Umbi bagi boleh berkecek, boleh berkata-kata. Satu lagi perkata dalam hati dipanggil. Nah, hadisun nafsi. Kalam nafsi dipanggil, kalam dalam hati kita. Yang dengan dia kita mampu untuk menyusun apa kita nak kecek. Kita keceklah hati, monolog tu. Nah, kita ijra' ala qalbi, kita perlalu di atas hati. Seperti mana kata Sayyidina Umar, zawartu fi nafsi kalaman, mempercantik atau memperhias atau menyedia. Hayyatu, zawartu ay hayyatu, mencedek olehku, menyedia olehku, mempersiap olehku di dalam hatiku akan kalam. Akan apa? Akan perkataan. Ini kalam dengan perkataan. Tapi boleh mencedek atau ijra' ala qalbi, memperlalu di dalam hati kita, kecek ngongeng-ngongeng dalam hati itu, kerana ada aslu sifat, ada asal sifat, mabda' sifat. Mana? Waktu dipanggil perkata hati, perkata nafsi. Allah pun ada juga, tapi bukan makna kalam nafsi Allah duduk dalam hati Allah, kalam nafsi Allah duduk di lidah Allah, bukan. Karena Allah bukan jirim, bukan jisim, tidak ada hati, tidak ada lidah. Ingat dah, namanya kalam nafsi, kalam zati. Mana? Kalam sifat yang dibahasa pada zat Allah Ta'ala. Kalam lafzi Allah jadi bukan sifat, kena kepada perkataan-perkataan lafzi yang Allah Ta'ala jadikan dengan kudrat dia. Allah Ta'ala buat dengan kudrat dia, min haitsul iblah, dari sekira-kira nak menyampai dengan kudrat. Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu. Dikata kalamullah juga. Kalamullah juga. Tapi bukanlah sifat Allah ada di zat Allah. Cuma perkataan Allah yang bahasa lafzi. Macam mana jadi gitu? Allah cipta, Allah jadikan pada Lauh Mahfuz. Kemudian pada malam Qadar, malam agung, di bulan Ramadan, Jibril yang ambil di Lauh Mahfuz, waktu turun ke Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, letak atas tu, maka disaling oleh malaikat, disusun sebagaimana surah-surah ada dalam mushaf kita sekarang. Daripada Baitul Izzah tu lah malaikat ambil waktu turun, mengikut sababun nuzulil ayat, sebab turun ayat. Hak ni dipanggil kalam Allah juga. Ya, kalam Allah, tapi bukan sifat perkata. Perkataan lafzi ni Allah menjadi sah dibangsakan kalam Allah, karena Allah Ta'ala buat direct tanpa wasitah makhluk, yakni lafaz daripada Allah, makna daripada Allah. Kalau lafaz daripada selain daripada Allah, mana daripada Nabi, makna daripada Allah, orang tak panggil kalam Allah, orang panggil hadithul qudsi, yang gitu dah.
Kalau lafaz daripada Nabi dan makna daripada Nabi dipanggil hadisun nabawi. Faham? Tapi kalau lafaz dan makna daripada Allah, dia panggil kalamullah juga. Tapi bukan sifat kita nak cara ni. Baik kalamullah juga tu. Apa maksud kalamullah situ? Iaitu perkataan-perkataan lafzi. Tapi sah dipanggil kalamullah sebab menunjuk akan sebahagian yang ditunjuk oleh sifat perkata Allah Ta'ala. Quran kita baca ni menunjuk akan sebahagian madlul, benda yang ditunjuk itu madlul. Akan sebahagian benda yang ditunjuk oleh sifat perkata Allah Ta'ala. Tu contoh seperti aqimus solah kita baca berhuruf bersuara. Tapi apa kita faham daripada aqimus solah? Dirikan oleh wakil semaya. Oh, Tuhan suruh kita semaya. Bila suruh semaya artinya wajib. Karena suruh ni amal, perintah. Al-amru haqiqatul wujub. Oh, wajib semaya. Faham? Jadi Quran ni pun menunjuk apa? Menunjuk wajib semaya. Sebagaimana perkata Allah pun menunjuk itu juga. Seandainya Allah buka hijab. Faham surah Tuhan suruh kita semaya. Tapi tidak berhuruf, tidak suara. Itu di sisi Imam Abu Asy'ari lagi akhirat. Jadi sebab tu terjemuh yang lebih tepatnya bukan kalam artinya perkataan atau berkata-kata, tapi kalam artinya perkata. Kata tu dulu makna. Mabda' dia pucuk. Mabda' sifat dia panggil. Mabda' dia sifat. Mabda' dia sifat. Mabda' tu ialah diri sifat tu dah. Aslus sifat, asal bagi sifat. Yang dengan dia boleh Tuhan berkata-kata, menunjuk mana. Dan iaitu perkata. Sekarang ni kita nak kira perkata tu sifat ni. Bukan berkata-kata. Berkata-kata tu bukan sifat, ta'alluq dengan makna menunjuk. Sebut berkata-kata dengan makna menunjuk. Menunjuk tu bagaimana? Khilaf tak? Khilaf pula di antara Imam Abu Asy'ari dengan ulama-ulama yang lainnya. Lagi akan depan. Iaitu perkata tu. Gapo dia perkata ni? Dipanggil kalam bimaknal ismi. Kalam dengan makna nama bagi satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sebab dia kata dan iaitu perkata tu sifatun ai ismun li sifatin, nama bagi satu sifat. Jangan pula kita kata ismun li qudratin ala takallumi. Hak tu fok hasyawiyah no, fok karamiyah. Hak bodoh-bodoh kat gitu. Ada seorang dalam Facebook dia berdebat dengan hamba tak puas hati. Mungkin nampak dia bodoh kan. Pakla ni tak puas hati. Pakla tak puas hati dia. Dia duk tuduh kata terjemuh perkata tu jadi karamiyah, hasyawiyah. Pasal kita kata nama bagi satu sifat. Dia kata macam karamiyah. Dia tak baca molek. Karamiyah hasyawiyah. Kalam tu nama bagi kudrat. Ismun li kudratin ala takallumi. Nama bagi kudrat, kemampuan ring untuk berkata-kata walaupun tidak berkata-kata. Sah diam, sukuk nafsi dah. Tu Tuhan walaupun tidak berkata-kata, dikatakan Tuhan tu mutakalliman juga, mutakallim juga. Apa? Sebab ada orang panggil ring untuk berkata-kata walaupun dia diam. Tu walaupun dia tak cedek apa hak dia nak berkata, walaupun dia tidak yu'iddu kalaman, bahkan dia tu sukuk nafsi, diam pada zatnya, tak tahu nak kata gapo, tak mencedek, tak menyedia nak kata gapo, dia tetap dikatakan mutakallim. Tak betul tu. Ahli sunnah wal jamaah macam gitu. Lebih-lebih lagi Imam Abu Asy'ari. Imam Abu Asy'ari
Tuhan ada sedia kala sifat berkata dan sedia kala juga berkata-kata. Mana berkata-kata menunjuk tu sedia kala dah. Mana perkata Allah tu disifatkan dengan aqsamul kalam i'tibariyah. Perkata hak satu tu disifatkan dengan menyuruh, melarang, mencerita, mengkhabar, menanya, menjanji baik, menjanji buruk, memuji, memaki, banyak. Aqsamul kalam i'tibariyah tu banyak. Tidak terhingga banyak. Tapi dia bukan sifat kalam. Bukan diri sifat kalam. Walau banyak pun tak apa, dia bukan diri sifat kalam. Lagi pula dia amrun i'tibari. Perkara yang dikira-kira saja pada fikir, bukan wujud dia. Kalam sungguh, perkata sungguh satu je. Dengan kalam yang satu ni, perkata yang satu ni, dia menyuruh, dia melarang, dia mencerita, mengkhabar, menanya, istifham dia panggil istikhbar, menjanji baik, menjanji buruk dengan perkata yang satu tu. Maka ketika mana dia menjanji baik, dikatakan kalamul wa'di. Dia menjanji buruk, kalamul wa'idi. Dia menyuruh, kalamul amri. Dia menegur, kalamun nahyi. Bukan kalamul amri, kalamun nahyi itu sifat kalam. Dia panggil aqsamul kalam i'tibariyah. Bahagian-bahagian kalam yang direti dengan secara iktibar ta'alluq. Iktibar tunjuk ke gapo, tunjuk ke gapo. Tunjuk dengan suruh, dia panggil kalamul amri. Bukan sifat kalam Tuhan ni. Banyak sifat kalam Tuhan. Ada satu sifat kalam namanya kalamul amar, dua kalamun nahyi. Bukan. Sifat kalam Allah satu je. Dengan satu sifat kalam tu dia menunjuk segala perkara. Banyak yang menunjuk, banyak. Tu. Sebagaimana ilmu Tuhan, ada berapa ilmu Tuhan? Satu je. Pengetahuan Tuhan tu, petahu Tuhan tu satu. Dengan satu pengetahuan Tuhan, dengan satu sifat petahu Tuhan tu, Tuhan Maha mengetahui segala perkara. Jadi maklumat tu banyak, ilmu satu je. Tunjukkan tu, dalalah tu. Hak banyak. Perkata kalam tu satu je. Tunjuk ke gapo? Perkata tu tunjuk gapo? Tunjuk suruh, bagi kalamul amar. Tunjuk tegur, kalamun nahyi. Tu. Tunjuk cerita, kalamul khabar. Tunjuk tanya, kalamul istikhbar. Itulah. Tunjuk janji baik, kalamul wa'di. Tunjuk janji buruk, kalamul wa'idi. Tunjuk puji, kalamul madhi. Tunjuk maki, kalamul dhammi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ajalah tu. Tu. Hak tu bukan sifat kalam tu, wala banyak tu. Itu pembahagian kalam iktibar tugas dia. Ada pun sifat saya. Tu ramai. Amat tak faham ni. Payah sikit ni, ngaji payah. Terakhir sebab tu letak terakhir ke-13. Sebab ya payah. Tu. Jadi jangan duk cepat nak fitnah ulama, jangan dah. Saya ke ustaz tu. Apa jadi gitu dah. Lalu kau teruk nak tengok dalam Facebook. Meroyan dia panggil meroyan. Tu. Duk kata kau ulama Azhar sesak lah macam-macam. Kena tolong tok guru dia. Tu. Dia debat ngambo. Dia betul kitab dia di slide. Tak amanah. Mana dia tarik sendiri, lepas tu dia capur ibarat kitab dengan kesimpulan dia sendiri. Kat situ tak comel tu. Amanah tak ada, khianat. Lepas tu dia baca ibarat dia sendiri tak faham. Aqsamul kalam i'tibariyah ni bukan amrun i'tibari. Berat kalau bukan amrun i'tibari. Kalau bukan amrun i'tibari apa wujudi. Berat. Mana sifat kalam bukan banyak bercanggah dengan wahdaniyah fi sifat. Moha amat tunggal Allah pada segala sifatnya. Yang sifat Allah tu banyak tapi satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu.
Lepas tu kita terjemuh, satu pekuasa, satu penentu, satu pengetahuan, satu pendengar, satu pelihat, satu perkata. Tak mudah gitu. Dia tak setuju. Dia tak setuju tak apa, tapi jangan duk menyesak lah. Kalau tidak nampak bodoh kita tu. Nampak bodoh selalu dalam. Banyak contoh pula. Tengok seperti Ustaz Pak Ayah kata. Dia sah, tapi orang panggil dia. Orang panggil Ustaz sebab yang mengajar sejid-sejid. Orang panggil dia Baba sebab dia mengajar pondok, dia buka pondok. Orang panggil dia Piu sebab dia masuk program pencetus ummah. Tapi dia sah je. Panggilan dia banyak. Lah, hak tu amrun i'tibari dah. Amrun i'tibari tu. Saya ni, nisbah saya dengan bini saya suami. Nisbah saya dengan anak saya bapa. Nisbah saya dengan ayah saya anak. Ada nampak tak? Anak, bapa, tubuh saya ada? Tak ada. Tapi peher dia panggil. Peher tu orang panggil amrun i'tibari. Bukan duk nampak atas belakang saya. Anak Rosli, bapa Akil, bini Ken tak nampak, tak ada. Peher tu dia panggil amrun i'tibari. Tak peher kat berat ada tadi. Supaya hak berdebat dengan Salman Ali tu dah. Dia tak peher kat amrun i'tibari, boleh duduk secocok dah dua ni. Duduk sekatil panggil dah. Nak berdebat tak peher apa yang nak berdebat. Dia tak peher amrun i'tibari. Tu tak peher amrun i'tibari memang salah. Memang tu kok kecek dengan lembu kita. Amrun i'tibari ini perkara-perkara yang dikira-kira pada fikiran saja. Terkadangnya tak berlaku pun di luar fikiran. Dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i. Ada dua pula. Terkadangnya berlaku di luar fikiran, bukan ada berlaku. Dia panggil amrun i'tibari intiza'i. Saya jalan dengan anak saya. Tua-tua pun nampak tengok. Ustaz Baik ni siapa dia, budak dia bawa tu. Saya kata Ustaz, siapa ni Ustaz? Anak saya ni. Oh, bapak dah dah. Kita pun faham. Oh, ini anak dia. Ini bapak dia. Ada tak nampak bapak anak? Ada? Tak ada. Tak mana ada. Kita tengok bapak anak. Kalau kita nampak tu zat dia, zat saya, zat anak saya, tubuh saya, tubuh anak saya. Bukan apa kebapakan, ubuah, bunuah itu tak apa, tapi faham. Sebab apa? Iktibar, nisbah di antara dua sesuatu. Oh, dia kata ni anak dia mana? Dia bapak pada ni. Ni anak dia, mana dia bapak pada ni? Faham. Bukan ada pun orang panggil diri kebapakan. Diri bapak tu ada, diri kebapakan. Sifat bapak, sifat kebapakan tu ada. Jawatan kebapakan, jawatan keanakan. Tak ada. Kalau saya berjalan seorang, tuan-tuan nampak tak saya ni anak Rosli ke bapak? Nampak? Ada kata, oh tu dia anak Rosli tu sebab tengok atas belikat dia ada tu. Anak Rosli. Mana ada itu? Bukan benda ada, bukan benda wujudi dia panggil lah. Nama apa? Apa nama apa? Haris bin Azri lah. Tengok. Saya tak nampak apa. Anak Azri, saya tak nampak. Kata, tak Haris mari tu saya. Oh tak payah dah. Awak anak Azri dah. Hebat. Memang saya nampak dia tu nampak. Anak Azri. Wujud atas kepala awak, atas belikat awak gitu kan? Bukan saya nampak. Benda tu bukan wujudi. Tapi bila Haris ayat, saya Haris bin Azri dah. Dia bertanya, dia dengan Hazri anak, Hazri dengan dia bapa. Tapi pehel tu dicabut, ambil, berlaku orang panggil hubungan kebapakan dan keanakan di luar fikiran. Itu dipanggil amrun iktibariyah intizak. Intizak ni cabut pehel dia panggil. Intizak, cabut pehel daripada benda wujudi di luar fikiran kita. Tapi tak boleh kata ada, berlaku. Berlaku tak hubungnya anak dan bapa di antara Haris dengan ayah? Haris. Berlaku. Berlaku itulah sungguh. Sebab tu kata, saya Haris sungguh. Bukan ada lah,
Saya ni ada anak Azri. Orang tak kecek gitu. Sebab ke anak ke itu bukan ada. Berlaku. Sungguh. Berlaku itulah sungguh. Ni tak payah kalau tak mengaji kan. Cakap nak menyesak kau kan. Sesak. Kau ngaji kan. Tak ada nak kata sesak kau kan. Tu orang ngaji tak habis kan. Ngaji dia habis faham. Kita nak menyesak kau kan. Kita sendiri tak faham. Gapo orang duk faham dalam ilmu. Berlaku itulah sungguh. Sebab tu mendengar melihat Tuhan bukan benda wujudi. Hak wujudi apa? Hak benda bahasa ada. Pendengar pelihat. Dengan sifat pendengar pelihat, Tuhan mendengar melihat. Mendengar melihat tu ada tak? Tak ada. Dia orang panggil amrun i'tibari. Bila kata amrun i'tibari, sungguh tak? Sungguh berlaku. Nak kata ada tak boleh lah. Bukan benda ada. Macam saya sedang melihat. Saya sedang melihat ustaz, contoh. Ada tak diri melihat? Mana ada? Saya sedang berbicara. Kenapa tak berbicara, bercakap? Tak nampak. Hak kita nampaknya gerak bibir mulut, keluar suara. Itulah bercakap. Ada bercakap, ada. Tak ada. Tapi kita faham. Ustaz ada mana tu? Tu nampak duk kecek lagi tu. Duk kecek. Nampak tak diri berkecek? Tak nampak. Hak kita tengok tu, tubuh dia, mulut dia bergerak bibir mulut, keluar suara bunyi. Ngongeng-ngongeng. Kecek lah tu. Diri berkata-kata, tapi kita faham. Bila tengok orang tu duduk buka bibir mulut, bunyi, keluar suara, dia kecek tu. Gitu. Ataupun dia duduk tengok di TV. Dia sedang melihat atau menonton. Ada nampak tak? Diri melihat. Tak nampak. Bukan kata daripada mata tu keluar infrared nego. Melihat. Ada. Tapi bila kita tengok seorang tu, tengok di kaca TV ada satu permainan bola ke ikutlah drama apa, kita faham dia sedang menonton, dia sedang melihat. Ada tak diri melihat? Tak ada. Yang ada benda yang dilihat iaitu TV. Lepas tu yang melihat manusia tu, dan tahulah kita bila dia boleh melihat bermakna ada sifat melihat di mata. Kayak gitu. Ada sifat melihat. Yang dengan dia kalau tak ada, buta. Buta. Kalau tak ada pelihat, buta. Tapi kalau tak melihat, tak buta. Tidur boleh jadi. Macam kita tidur. Buta tak? Tak buta. Kita diam. Bisu tak? Tak bisu. Cuma kita tak berkata-kata. Sebab tu kalau berkata-kata lawannya bisu, penat. Semua dalam masjid semua bisu. Saya seorang ya. Berkata-kata dah. Sebab tu silap kalau kita terjemuh sifat-sifat ni dengan berkata-kata, mendengar, melihat. Kalau qadhi, hakim, dia tidur. Kalau kita kata samak basar kalam ialah mendengar, melihat dan berkata-kata, bukan pendengar, pelihat, berkata. Baik. Seorang qadhi tak boleh jadi hakim, tak boleh jadi qadhi kalau dia buta, pekak, bisu. Tak boleh. Kurang. Mana boleh jadi qadhi? Mana boleh hakim? Terlucuk tauliah kekodian dia dah, kehakiman dia. Bangun-bangun pagi esok buta. Catching automatic. Tak boleh jadi dah qadhi, tak boleh jadi hakim. Lepas tu boleh jelek, boleh lihat pula. Lantik. Wajib tauliah balik. Wajib buat perlantikan balik untuk jadi qadhi, hakim. Baik, kalau kita terjemuh samak, basar, kalam, mendengar, melihat dan berkata-kata. Nak tanya, qadhi bila tidur dia mendengar tak? Tak. Dia melihat tak? Tak. Bila dia tidur, dia berkata-kata tak qadhi? Tak berkata-kata. Maknanya dia bisu dah lah. Dia buta, dia pekak. Mana setiap kali kalau dia jadi dia qadhi tengah duduk berbicara kes mahkamah dah. Qadhi duduk dengar. Lepas tu dia pun ngatuk ni, yang ngatuk. Lelak. Dia tak dengar dah. Hujah pendakwa raya lelak. Nah, masa lelak tu, masa negara lelak tu, tak mendengar, tak melihat, tak berkata-kata. Lucu tak jawatan qadhi? Lucu lah. Kalau kita kata samak basar kalam tu mendengar, melihat, berkata-kata. Tapi dah.
Sebab tu kita kena terjemah betul dah. Sama basar kalam ni bukan mendengar melihat berkata-kata, tapi pendengar melihat berkata. Gitu. Sebab tu qadi bila dia terlelap, dia pun bangun, ulang balik, pendakwa raya ulang balik hujah tadi, saya tak cukup tidur semalam dah. Saya terlelap tak dengar. Hujah balik. Tu je. Sebab dia mana ada pekak bisu buta. Lepas tu tadi tak mendengar tadi. Tak mendengar bukan lazimnya pekak tuli. Tak melihat bukan lazim mesti kena buta. Tak berkata-kata bukan lazimnya bisu. Nah, sebab tu mendengar, melihat dan berkata-kata lawainya apa lawai dia? Lawainya bukan pekak tuli bisu buta. Lawan mendengar tidak mendengar. Lawan melihat tidak melihat. Lawan berkata-kata tidak berkata-kata. Salah lah kita kata lawan melihat buta. Gak tu. Mana Tok Qadi tadi hakim tu bila dia lelak buta lah. Engkau tak melihat. Nah, mendengar lawannya pekak tuli. Berat ah. Mana dia bila dia tidur tak dengar. Pekak lah. Gitu. Salah tu dah. Tu. Salah lah kalau kita faham gitu. Habis itu. Jadi hak lawai betulnya ialah pendengar lawainya tuli pekak, pelihat lawainya buta, perkata lawainya bisu. Tak ada humbi bagi sifat yang dengan dia boleh berkata-kata tu, barulah bisu. Kalau ada waktu tak berkata-kata, tak lazim bisu. Semua ni tak kecek belakang, tak berkata-kata, bisu ke? Tak bisu. Sebab apa? Ada perkata. Walaupun tak berkata-kata. Berkata-kata juga kan. Pakat nak jadi ustaz belakang, nak banyak kursi atas ni dah. Terusnya diam, tak berkata-kata semua. Bisu tak? Tak. Tak bisu. Patut dah tak berkata-kata. Lawai dia tidak berkata-kata. Berkata-kata lawainya tidak berkata-kata. Bukan lawainya bisu. Gitu dah. Habis. Tu. Mana tadi tu? Dan iaitu perkata tu sifatun ai ismun li sifatin. Nama bagi satu sifat. Kena takdir gitu. Sifat ni wujudiyatin, yang bangsa sungguh lagi ada. Setara mana sungguh lagi ada? Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Taala buka hijab, pasti nampak. Tu macam mana wujud dia? Pasti nampak. Boleh lihat. Boleh dengar. Tu dah, boleh lihat, boleh dengar. Kullu mawjudin yasihu an yura, yasihu an yasma', an yusma'a dah. Yasihu an yura, yasihu an yusma'a. Pada Allah kena kata dua tu je, sebab hak lain tak waris. Tak waris dah. Tak boleh nak reka-reka. Melihat, mendengar boleh. Adapun mengecak, menghidu, menyentuh tak ada. Tak ada dalil, tak ada nas, tak boleh. Tapi kalau selain daripada Allah, makhluk, contohnya pedas di lada, wujudiah tak? Wujudiah. Dalilnya kita cak lidah, pedas lah. Boleh cak lidah. Maka tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Boleh tak nak lihat pedas? Boleh. Nak dengar pedas boleh? Boleh. Nak hidu pedas boleh? Boleh. Tapi itu khariqun lil adat, menyalahi kebiasaan. Allah Ta'ala buat pedas ni benda bahasa ada. Cara nak mendapat idrakkan dia, kok jalan perkecak, tidak penghidu, tidak penyentuh, tidak pendengar, pelihat dak. Sebab tu kita lihat lada tak apa pedas, dengar lada tak dengar pedas. Setuh lada tak dapat pedas. Hidu, pedas tak ada gitu. Bila pak lidah, pedas. Gitu dah. Tapi sebenarnya pedas tu boleh tak? Kalau Tuhan nak menyalahi adat, mana? Boleh lihat, boleh dengar, boleh. Sebab benda ada. Itu benda ada dah. Habis itu, kemudian kita sambung semula pula lah. Yang qadimatun, yang sedia kala. Perkata ni sedia kala. Bukan baru-baru dah. Ni nak menolak. Kalau tadi sifatun tu nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak ada sifat kalam. Kalam mesti huruf suara. Huruf suara mesti baru.
Jadi di zat Allah tidak ada sifat kalam. Lepas tu Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi-Nabi ialah ke mana? Hanya menjadikan kalimah. Tanpa ada di zat Allah sifat kalam. Itu nanti kita bahas mana pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi wa ajilihi wa nas'aluka min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما تعلمناه فرجعه عند احتياج إليه ببركة سيد المرسلين وعلماء العاملين وأولياء الصالحين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.